Tapi korang jangan excited sangat. Kuasa yang aku nak bagi ni bukanlah macam kuasa superhero tu, tapi dalam bentuk barang. Disebabkan aku tak ada bajet sangat, sebab belum belanjawan kan, jadi aku boleh sediakan gunting untuk korang. Gunting ni korang boleh attack manusia yang attack korang. Diorang takut. Seterusnya, stethoscope. Inilah kungfu master kita. Bukan setakat boleh dengar harik je, bukan lipas sekali. Harik pun tak ada. Kedua, aku boleh bagi termometer kat korang. Termometer ni dia tak tajam, tapi kalau korang paling kena tepat pada sasaran ni, naik ke atas. Next, pen light. Ni klise sikit lah. Lah tak ada bajet kan, tapi kau suluh je lah kat mata manusia tu. Last sekali, clipboard. Yang ni kau libas dekat muka diorang. Settle.